memalukan kehadiran barisan Dewan Kehormat Tuan Lok Siu Fok, Menteri Pengangkutan Malaysia untuk menyampaikan ucapan perasmian. Transformasi perkhidmatan bas berhenti-henti SBST Seremban ataupun bus.my Seremban. Kemudahan pembayaran tanpa tunai juga diperkenalkan, membolehkan penumpang menggunakan kad kredit ataupun kad debit ataupun e-dompet melalui kod QR. Kan dengan sepenuhnya, dengan secara optimalnya. Bas itu sudah sedia ada. Bas itu tak akan lari pergi mana. Dia mesti berjalan setiap hari. perkhidmatan di Seremban dan kawasan sekitar. Sebanyak 21 laluan yang telah disediakan dan terima kasih
kasih kepada YB Menteri Pengangkutan Malaysia Tuan Lok Siu Fu yang melancarkan majlis ini. Terima kasih. Terlebih dahulu saya ucapkan tahniah kepada Bas.my kerana berjaya melaksanakan event pada hari ini. Yang saya kira event pada hari ini adalah sangat bermakna kepada seluruh masyarakat di Negeri Sembilan pada hari ini, yang mana ianya sedikit sebanyak menyumbang ke arah pembangunan pengangkutan di Negeri Sembilan. So, selamat maju jaya kepada Bas.my. Semoga Negeri Sembilan akan lebih cemerlang. Terima kasih. Tadi kita telah pun melaksanakan majlis pelancaran Bas.my Seremban oleh Yang Berhormat Menteri Pengangkutan Anthony Loke sebentar tadi. Melalui program ini, kita dah wawarkan kepada masyarakat umum bahawa Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pengangkutan telah pun menyediakan 100 bas baru yang berwarna pink yang lebih ceria dan baru untuk digunakan sebagai mod pengangkutan awam, iaitu bas berhenti-henti di seluruh Negeri Sembilan. Dan ini adalah satu perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan, dan bukan saja itu saja, beberapa insentif juga hari ini telah diumumkan, iaitu kad konsesi Bas.my, pas perjalanan tanpa had Bas.my, dan juga app Go Hub. Dan ini akan membantu untuk masyarakat menggunakan perkhidmatan bas awam ini, dan juga akan mengurangkan kos pengangkutan setiap orang. Dan kita harap lebih ramai menggunakan pengangkutan awam ini. Dan hari ini juga bukan setakat majlis pelancaran, hari ini juga kita telah pun memberikan lebih kurang 1,000 helmet sebagai kempen kesedaran terhadap keselamatan pengguna jalan raya, dan juga pendaftaran My License hampir 200 orang, dan juga beberapa perkhidmatan melalui mini carnival pada hari ini. Dan kita harap masyarakat dapat menggunakan pengangkutan awam dan dapat mematuhi semua peraturan di atas jalan. Selamat sejahtera, saya CEO Shantri Solinggam sebagai wakil dari KL Travel and Tours ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir untuk memeriahkan lagi upacara pelancaran Bas.my Seremban yang dilakukan oleh KL Travel and Tours. Kita juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak APAD, APAD, Menteri Pengangkutan Datuk Anthony Loke dan juga YB Arul Kumar yang turut serta dalam untuk memeriahkan upacara pelancaran ini. Terima kasih. KL Travel the best.